Sebagai seorang Muslim di Malaysia, kita memegang prinsip yang diajar agama untuk memuliakan tetamu dan membantu mereka yang dizalimi. Namun apabila rasa simpati itu mula dimanipulasi oleh sindiket perdagangan manusia yang berleluasa, adakah kita masih melihat pelarian atau kita sebenarnya sedang melihat satu perniagaan haram yang menghakis kedaulatan negara? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domer TV. Segalanya bermula dengan penindasan di tanah asal mereka. Selama berdekad, masyarakat Rohingya terpaksa melarikan diri daripada keganasan sistemik. Malaysia, atas dasar kemanusiaan dan persaudaraan Islam, membuka pintu. Malaysia tidak mempunyai rangka kerja undang-undang rasmi untuk pelarian dan bukan penanda tangan Konvensyen Pelarian 1951. Bagaimanapun, negara ini telah menerima pelarian Rohingya atas dasar kemanusiaan semasa krisis tertentu. Malaysia adalah antara negara pertama yang menerima mereka dengan tangan terbuka, memberikan ruang untuk berteduh ketika negara lain menutup sempadan. Namun, adakah ihsan yang kita berikan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengubah lanskap kedaulatan negara kita? Hari ini, sentimen rakyat Malaysia kian berubah dari simpati kepada kemarahan. Rakyat mula bertanya berapa sebenarnya bilangan pelarian yang sah dan berapa pula yang merupakan pendatang asing tanpa izin. Kita melihat perniagaan tempatan diambil alih, peraturan dipandang sepi dan sistem yang sepatutnya melindungi warga negara kini terasa dicabar. Kemarahan rakyat bukan kerana tiada hati perut atau xenofobia, tetapi kerana rasa kedaulatan mereka di tanah sendiri semakin terhakis. Di sebalik tragedi ini, ada dalang yang kenyang bermewah. Pertama, agensi antarabangsa dan NGO. Mengapa mereka menekan Malaysia untuk menerima lebih ramai pelarian namun tidak menghulurkan bantuan praktikal untuk integrasi? Wujud NGO antarabangsa yang mengutip derma jutaan dolar dari luar negara, mengambil potongan sehingga 30% namun tidak melakukan apa-apa untuk memastikan pelarian ini diasimilasikan dengan budaya Malaysia. Kedua, sindiket perdagangan manusia. Mereka mengenakan bayaran sehingga RM10,000 untuk menyeludup masuk manusia melalui Thailand dan sebagainya, tetapi meninggalkan pelarian ini terkapai-kapai tanpa alternatif untuk meneruskan kehidupan selain melakukan perniagaan haram secara terbuka. Ketiga, negara jiran. Malaysia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih memiliki hati untuk menampung pelarian. Sementara negara jiran lain seolah-olah menutup mata dan membisu serta membiarkan kita memikul beban ini sendirian. Adakah ini kerana junta tentera Myanmar yang berkuasa hari ini melabur di negara-negara ASEAN yang lain, lalu mereka terpaksa tutup mulut? Sangat mengejutkan apabila mendengar dakwaan bahawa status pelarian kini boleh dibeli dengan rasuah. Ada laporan yang mengatakan individu dari negara lain turut menyamar, merasuah ejen antarabangsa semata-mata untuk mendapatkan kad pelarian, lalu membawa masuk keluarga untuk tujuan berniaga, seolah-olah mereka adalah rakyat tempatan. Syarikat-syarikat yang sepatutnya memohon kuota pekerja asing kini berniaga lesen, manakala sindiket di dalam tubuh pihak berkuasa pula dilihat semakin berani menjadi pintu masuk bagi perdagangan manusia di bawah pelbagai nama. Jika undang-undang boleh dibeli, di mana letaknya kedaulatan negara? Islam menuntut kita menyelamatkan mereka yang dizalimi. Namun Islam juga mewajibkan setiap Muslim yang menjadi tetamu untuk menghormati undang-undang dan kedaulatan negara yang menerima. Seseorang tidak boleh masuk ke rumah orang lain
lalu cuba mengubah peraturan rumah tersebut. Pihak kerajaan perlu sedar jika isu ini tidak ditangani dengan tegas, jika penguatkuasaan terhadap pemegang kad pelarian yang melanggar undang-undang tidak dilakukan secara drastik, ketegangan ini akan memuncak. Kita tidak mahu melihat tercetusnya keganasan massa yang tidak terkawal. Ihsan umat Islam dalam negara ada batasnya dan kedaulatan negara adalah garis merah yang tidak boleh dikompromi. Jika sistem agensi antarabangsa tidak diaudit, maka siapa yang memberi mereka legitimasi untuk menentukan siapa yang layak berada di tanah air ini? Adakah kerajaan kita sudah kehilangan hak untuk menentukan siapa yang boleh menetap dalam negara? Rakyat sudah bersuara. Sudah tiba masanya pihak berkuasa bertindak sebelum tanah air kita menjadi mangsa kepada permainan sindiket antarabangsa. Kita sedang berdepan dengan fenomena sosial yang amat membimbangkan. Kebanjiran pelarian ditambah pula dengan lambakan pekerja asing dari Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Filipina, Indonesia dan China kini berada di titik yang boleh mengancam keselamatan negara jika tidak dibendung segera. Justru wujudkah tangan-tangan gaib di dalam sistem yang menjadi dalang kepada kebocoran ini? Jika benar, maka inilah barah yang perlu kita hapuskan terlebih dahulu. Ibarat membersihkan seekor ikan, kita tidak boleh membuang sisiknya sahaja. Kita perlu memotong kepala yang sudah terlalu busuk. Dalam Islam, pengkhianatan terhadap amanah melalui rasuah adalah haram. Namun setiap dakwaan wajib disusuli bukti dan siasatan yang adil. Tidak wajar membuat kesimpulan bahawa rasuah adalah punca utama tanpa bukti. Formula yang diajar Islam adalah jelas, membantu yang dizalimi, menolak rasuah dan penyalahgunaan kuasa, menguatkuasakan sempadan secara adil, memastikan keselamatan rakyat dan negara, menghukum sindiket pemerdagangan manusia serta mana-mana pihak yang terbukti terlibat dengan rasuah. Islam itu bukan tentang membuka pintu tanpa syarat maupun menolak semua tanpa pertimbangan. Sebaliknya, pendekatan kita mestilah seimbang. Rahmah kepada yang dizalimi, namun sifar toleransi terhadap rasuah dan penjenayah. Inilah pendekatan yang sebaiknya antara nilai kemanusiaan dan tanggungjawab menjaga negara.